Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Al-Isra? Selamat datang ke episod 3 Santai Tapi Sampai musim kedua, dibawakan khas oleh Al-Isra Group. Minggu lepas kita bicara tentang topik hangat tau, topik tentang apa role of an agent, takaful agent. Tapi Haji kata jangan sebut takaful agent, pejuang takaful. Peranan sebagai pejuang takaful. Ramailah yang mungkin tersentap-sentap kan, apa kata, terasa tertampar-tampar. Jadi kalau ada benda tu mungkin boleh reflect diri balik kan, sedarkan balik kan, ubah jalan, ubah cara dan sebagainya. InsyaAllah kita bedah niat kita sebagai seorang agent. Itu cerita minggu lepas. Minggu ni kita nak cerita pasal topik yang orang kata banyaklah orang sembang, banyak orang sebut-sebut kan, atau dia berkait rapat juga dengan kita punya kita aktiviti atau kerjaya sebagai seorang pejuang takaful. Topik minggu ni tidak lain tidak bukan kita cerita pasal hibah dan faraid, topik utama kan dalam program ni kan. So untuk kali ni of course tidak lain tidak bukan siapa lagi jemput tadi adalah Tuan Haji Rafi'i. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih Lee. Terima kasih. Apa khabar? Apa khabar Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Jadi Haji, kata topik pertama ni Haji, kita cerita pasal hibah, kata hibah dan faraid kan. Of course lah kita nak clearkan dulu kan, clearkan kata orang punya kesalahfahaman. Orang Melayu kita ni faraid ni seronok cerita dia kan, macam-macam kan. Ramai yang kalau macam ejen apa pejuang-pejuang takaful, bila nak promote takaful dekat klien akan cakap tak apalah faraid dah ada kan, tak apalah, tak payahlah takaful, faraid dah ada kan, kenapa nak susah-susah contoh kan. So ada juga yang keliru, hibah tu wasiat ke. Betul. So dia macam salah faham, banyak salah faham. Haji boleh cerita sikit lah, orang kata faraid tu apa, hibah tu apa, wasiat tu apa pula. Okey, baik. Alhamdulillah sampai kepada topik yang dipanggil topik favorite saya. Betul lah. Dalam kita punya siri podcast ni, insya-Allah ini menjadi topik yang diberikan keutamaan. Betul. Sebab lama dah juga perjuangan saya dalam bidang ni, nak bagi penerangan pada orang tentang faraid ni, tentang ada pula yang dikatakan perancangan melalui hibah, dan paling istimewa kita jangan ketinggalan lupa, kalau kita ni pejuang takaful, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan hibah takaful. Jadi kita nak letak dalam proper perspektif lah. Bila kita bercerita, pejuang takaful bercerita dengan orang, kita kena ada perlindungan takaful. Sebab kalau ada perlindungan nanti manfaatnya akan dapat membantu waris. Bila sebut waris je, nanti orang yang mendengar tu kata faraid dah ada, buat apa nak kan, macam tadi yang disebut tu. Jadi begitulah salah faham masyarakat. Kadang-kadang faraid ni tempat dia kadang-kadang tiba-tiba salah letak, kan, salah pertimbangan. Semuanya faraid. Saya bagi contoh lah. Saya selalu syarahkan ini, kalau apa ni fizikal pun, tuan-tuan sekalian yang ada bawa beg apa semua, tinggalkan beg dalam kelas ni, pergi makan, tak payah bawa beg. Nanti bila dah masuk lepas makan, beg ni dah tak ada, beg ni hilang. Jadi tuan-tuan akan tanya, mana beg saya? Nanti ada orang yang akan jawab, telah difaraidkan. Kan? Jadi dulu orang bercerita, orang tu accident, terlibat dengan kemalangan jalan raya kan. Bila apa ni warisnya datang, cari barang-barang ni, wallet semua dah tak ada. Bila tanya kepada anggota bomba ke polis yang ada di tempat kejadian naas, kata barang-barang tu semua telah difaraidkan. Kan. Jadi kalau orang bagi barang makan bulan puasa yang lalu, hantar juadah ke surau, ke masjid, belum sampai waktu apa nak berbuka puasa, dah habis. Mana pergi? Telah difaraidkan. Jadi perkataan faraid ni kadang-kadang salah guna. Jadi yang dimaksudkan tu dah habis dibahagi-bahagikan. Itu maksud dia. Tapi habis bahagi-bahagikan faraid itu adalah pada pusaka. Jadi bila kita cerita faraid, hukum faraid, ia berkaitan dengan harta pusaka.
kita tak boleh faraidkan harta orang hidup. Tapi sebelum buat faraid tu kena melalui proses. Kan ada harta yang tidak boleh difaraidkan. Kalau bukan harta dia, kan? Dia datang dengan motosikal. 3 orang anak dara mati lemas di Tasik. Motosikal ada 2. Kita faraidkan motosikal dia mana boleh. Jadi ni cerita tentang faraid. Faraid ni dia tak boleh pakai lepas cakap, pakai suku-suku cakap. Dia adalah tentang hukum. Di mana letaknya hukum faraid ni? Dia dalam Quran. Jadi kalau kita mempermain-mainkan, kita mempersendakan, memperkotak-katikkan, memperlekehkan faraid, maksudnya kita tak beriman pada Al-Quran lah. Itu sangat mustahak tu nak kena faham tu. Jadi hukum faraid bagi menyelesaikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Disebut orang mati lah senang kan. Orang mati meninggalkan harta. Harta pusakanya dibahagikan menurut faraid. Ketetapannya dalam Quran. Surah An-Nisa. Daripada ayat yang pertama tu sampailah ayat yang ke-12, 13, 14. Baca tu. Disebutkan tentang berapa bahagian-bahagian ni yang terutamanya ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Iaitu bahagian-bahagian. Siapa dapat banyak mana. Namun dalam hukum yang ditetapkan berapa bahagian untuk suami, berapa bahagian untuk isteri, berapa bahagian untuk ayah, ibu, anak dan sebagainya, ada Allah Ta'ala tetapkan bahagian-bahagian tersebut setelah diselesaikan hutang dan disempurnakan wasiat si mati. Maksudnya hutang dulu. Hutang dahulu. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. 2 ayat sebut 3 kali ke 4 kali tentang mim ba'di wasiyati audain kan. Kena selesaikan. Jadi kat sini kita kena faham. Dia adalah satu proses yang ditetapkan. Dia proses syariah ni, syarak. Yalah, betul. Bagaimana nak kahwin? Misalnya orang kata kan, dia ada rukun dia. Betul. Rukun nikah ada berapa, apa yang dikatakan sebagai saksi yang fasik misalnya. Kalau pagi tadi dak kawan tu baru minum arak. Lepas tu dia nak jadi saksi. Tak boleh. Betul. Jadi bila cerita faraid pun begitu juga. Dia ada ketelitian, perincian. Dia kena ada perincian. Jadi satu perkara orang selalu sebut tentang faraid ni tak adil. Pun ada juga. Ada orang cakap betul? Tak ada. Sebab dalam perincian faraid, orang perempuan dapat harta pusaka 1 bahagian, orang lelaki waris dapat 2. Kat situ dia kata tak adil. Jadi kita nak kena faham tu. Bila cerita faraid, dia berkait dengan hukum syarak. Apa kena mengena dengan pejuang takaful? Itulah. Pejuang takaful kena tahu benda ni. Sebab macam kita pernah sebut sebelum ni dalam siri podcast tu, kita kena belajar lah. Kena ada ilmu. Sekarang orang yang kita nak terangkan tentang kepentingan takaful, cerita pasal faraid. Dan kita pula tak tahu mana nak selesaikan benda ni. Terkulat-kulat. Jadi kita kena ada ilmu. Jadi kalau kita ada sedikit ilmu, kita ambil kursus yang lebih mendalam misalnya, kita boleh tegangkan balik kepada prospek kita tu. Yang kakak cakap tu tak berapa nak tepat. Yang tepatnya macam yang tadi saya sebut tadilah. Lepas tu tunjuk ada buku, ada nas dalilnya. Baru kita standard kita tinggi. Yang itu yang kita pasal tadi sidik, amanah, kan dengan tabligh fatanah tu. Yang telah lalu kita dah bincangkan benda. Jadi kena ada ilmu tu. Ilmu tentang faraid. Kejap lagi kan kita nak bincang tentang hibah pula. Ilmu tentang hibah. Baik. So kalau macam faraid ini orang kata pembahagian harta pusaka selepas mati lah. Betul kan? Secara
generalnya. Namanya pusaka. Nama lepas matilah kan. Betul baik. Ah. Jadi kalau macam tadi cerita pasal pejuang takaful kan. Ada orang keliru. Pejuang takaful ni pun dia keliru macam mana tau. Dia kata saya ni promote hibah. Apa beza hibah yang orang kata hibah harta ke apa kan, dan juga hibah takaful ni ada beza? Beza banyak. Ini memang banyak. Para pejuang yang dihormati sekalian, bila kita cerita tentang hibah, kita kena tahu hibah tu ialah bagi masa hidup. Bagi masa hidup, hibah. Tadi kita sebut faraid, pembahagian pusaka orang mati. Sebab tu dia punya terminologinya sangat mustahak. Hibah bagi masa hidup. Di mana hukumnya, mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Banyak apa ni, tapi yang biasa bila orang cerita tentang hibah ni, surah Al-Baqarah ayat 177. Cerita laisa birri, bukanlah kebajikan itu memandang timur atau barat. Tapi disebutkan dalam tu, tetapi memberikan harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, waris, orang dalam perjalanan dan sebagainya. Itu dia punya dalilnya secara ringkas. Jadi bermaksud membahagikan, memberikan harta yang paling disayanginya, maksudnya masih hidup lah. Itu pangkal pokok ceritanya tentang hibah, beri masa hidup. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil gift, bagi. Jadi kan ada beza tu. Hibah berbanding dengan faraid. Sebab faraid tu sebenarnya dia lebih mendalam lagi, mengatakan bahawa itu hukum kalau waris-waris pula bersetuju antara sama, tak nak ikut, nak bagi sama rata, tak ada masalah. Maksudnya selepas meninggal dunia pun kena ada satu kesepakatan. Yang ini hibah ialah peluang bagi orang yang hidup untuk tentukan kepada siapa yang dia nak bagi. Jadi itu hibah. Betul. Kata nama hibah. Pejuang takaful terkait di sini sebab manfaat takaful. Bila kita ada perlindungan takaful, kita menyumbang dalam tabung tabaruk, tabung ta'awun itu, saling bantu-membantu. Bila berlaku perkara yang dilindungi, kematian seumpamanya, maka akan dapat manfaat takaful. Kalau meninggal dunia peserta takaful tu, manfaat tu dapat, tapi dia dah meninggal dunia kan. Jadi dia sebenarnya tak akan merasai manfaat tu. Jadi pada waktu dia masih hidup, ketika dia menyertai takaful, dia boleh hibahkan manfaat itu. Jadi seseorang pejuang takaful, dia kena step by step. Ikut langkah demi langkah. Dia tak boleh kata saya nak perkenalkan hibah takaful pada tuan. Dia tak jadi macam tu. Betul lah, kan? Dia kena perkenalkan, nak terangkan tentang takaful dulu. Takaful dulu. Selepas takaful ada manfaat. Betul. Bila dapat manfaatnya, manfaat ini kita ada hak untuk buat hibah semasa kita masih hidup. Okey, kalau kita tak buat hibah, apa akan jadi manfaat tu? Dia jadilah pusaka dan dibahagikan menurut faraid. Jadi kat situ kalau tidak berhati-hati akan berlaku kecelaruan. Jadi bila kita kata manfaat takaful ini boleh kita hibahkan, sebagaimana kita boleh hibahkan harta-harta lain. Manfaat takaful tu real. Sebab dia ada dalam tabung ta'awun tu, tabung tabaruk tu dah ada. Itu sebab tu kita kata takaful ini tidak ada gharar. Masuk RM100, manfaatnya RM100,000. Jelas, tidak ada keraguan, ada. Barang yang ada tu, manfaat takaful yang ada itulah yang kita hibahkan. Kita buat bila? Masa kita masih hidup. Perbuatan kita menghibahkan manfaat takaful pada waktu kita masih hidup itulah yang dipanggil sebagai dalam undang-undang
hibah bersyarat. Jadi dalam undang-undang negara kita ni, IFSA, Islamic Financial Services Act, APKI, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, jadual 10, kita sebut itu sebagai hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Tapi demi mengelakkan orang keliru apa bersyarat dan sebagainya, kita namakan dia sebagai hibah takaful. Sebab jadi ada hibah takaful. Kita cerita hibah manfaat takaful pun boleh juga. Sebab dia ni istimewa, Adli. Hibah takaful ini dia lebih istimewa daripada hibah biasa. Hibah harta-harta lain. Bila orang kata saya dah hibahkan. Hibahkan apa? Kereta saya dah hibahkan. Hibahkan Rumah saya dah hibahkan. Banyak orang cerita dengan bangganya hibah rumah. Dia dah rumah. Dah hibahkan rumah dia. Tapi kalau kita tanya dengan lengkap, menurut dia punya, kan kita kata benda ni perkara tentang syariah. Kena ada terma, syarat dan sebagainya, rukun dia dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tanya, dah hibah? Dah. Jadi dah tukar nama. Dia kata, tak apalah, saya mati nantilah dapat. Bila dia kata, dia sandarkan, nanti saya mati, dia dapat. Dia dah jadi lain kan, sandarannya mati. Dah, dan tu yang terkait pula, itu wasiat namanya. Apa pula wasiat ini pula? Jadi dia terkait kan. Jadi kita dengan jelas nak faham semula. Kalau orang tu kata dia hibah rumah, maksudnya dia dah bagi, kan tu gift. Masa hidup dia dah bagi dah rumah tu. Dia dah hibahkan barang kemas. Dia dah bagi dah. Jadi bagaimana dengan takaful? Sama, dia dah bagi dah manfaat tu masa hidup. Tapi dapatnya dia dah meninggal. Betul. Jadi orang kaitkan lah, sama lah kan saya yang kata darab. Ada kecualian dia. Kan? Hanyalah hibah takaful, manfaat dibagikan, dibuat sekarang penamaan, dapatnya masa mati. Buat masa hidup. Masa hidup. Dapat masa mati. Yang lain, dia tak boleh buat masa hidup, dapat lepas mati. Tak boleh. Kalau nak hibah emas, kena bagilah sekarang lah. Emas. Dia tak termasuk dalam perkara yang terkecuali ya. Dia macam jadi begitulah di sini kita nak kena jelas. Pejuang takaful kena boleh membezakan, mengklasifikasikan dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan hibah harta, apa yang dimaksudkan dengan hibah takaful. Baik. Pasal dia terkait dengan hukum. Ya, baik. So itu dah jelas apa beza kata hibah harta, hibah takaful. Jangan salah sebut Saya promote hibah. Sebenarnya kita promote takaful. Kan, dan kita berkongsi manfaat melalui hibah tadi. Baik. Jadi untuk yang seterusnya saya nak tanya kan. Dalam kita cerita tadi beza hibah harta, hibah takaful. Hibah takaful ni dari sudut orang kata situasi semasa lah, zaman kita Malaysia ni secara generalnya. Penting ke hibah takaful ni? Apa kepentingan dia hibah takaful ni? Sangat penting. Saya ada merumuskan kepentingan hibah takaful ni dalam serangkap pantun. Pantun ada pantun. Pantun ni kena beli ni. Dah popular dah apa ni. Tapi tak payah dibelilah, saya jual dia pantun kan. Pantun ni berbunyi, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Kalau dulu kan, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Jadi kita ambil dia punya natijah daripada situ. Pantunnya dijadikan Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Ambil takaful, buatlah hibah, selamat harta, sempurna keluarga. Jadi bila orang ambil takaful, dia tahu manfaat akan ada. Orang yang menyertai takaful, kita panggil sebagai peserta takaful, dia ada hak untuk buat penamaan atau tak buat penamaan. Kat sini kita akan nampak kepentingannya. Menurut undang-undang, jadual ke-10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, APKI ataupun orang biasa panggil IFSA. Schedule 10.
peserta takaful ambil takaful, dia boleh menamakan manfaat takaful tu kepada wasi. Ya, wasi. Orang yang dinamakan tu jadi wasi. Betul. Atau orang yang dinamakannya jadi beneficiary. Beneficiary. Itu bila beneficiary tu yang saya sebut tadi tu sebagai conditional hibah. Hibah bersyarat. Tapi itulah maksudnya hibah takaful. Yep. Jadi apa istimewanya? Istimewanya hibah takaful ini dia lebih baik daripada wasi sebab bila dia buat hibah takaful, siapa yang dinamakan? Ya. Dalam perenggan 3 disebutkan dalam jadual ke-10 tu, siapa yang dinamakan sebagai penerima hibah takaful, dia dapat sepenuhnya. Dan manfaat takaful itu tidak menjadi pusakanya dan tidak tertakluk kepada hutang-hutangnya. Jadi dengan jelas. Contoh, saya ambil takaful, saya hibahkan manfaat takaful tu kepada Siti Mawaddah misalnya. Jadi dia akan dapat. Namakan saja. Ini yang istimewanya bahawa hibah takaful ini tak perlu ada ijab dan kabul. Tak perlu ada perjanjian beri terima seperti hibah harta yang kita sebut tadi. Kita namakan saja. Dalam borang tu, Rafi ambil takaful, Rafi namakan Siti Mawaddah. Bila Rafi meninggal dunia, manfaat takaful itu akan terus pergi kepada penamanya tu. Dan dia terima sepenuhnya tanpa perlu nak bayar hutang Rafi, tanpa dia menjadi pusaka Rafi yang mesti nak dibagikan menurut faraid yang kita cerita tadi. Dia dapat ke dia sempurna. Bebas. Yalah. Jadi di sinilah letak pentingnya, istimewanya hibah takaful. Kita tahu bahawa keluarga kita memerlukan isteri yang bakal kita tinggalkan. Baisi besar suami yang mungkin kita tinggalkan. Memerlukan. Sebab kita pencari, kita breadwinner kita panggil kan, pemenang roti. Itu pencari nafkah yang utama. Breadwinner kan apa? Jadi kita yang pencari nafkah. Bila kita tiada nanti apa akan jadi dengan waris-waris? Di situ kita harus mengambil kira, sebab tu kata ambil takaful, buatlah hibah. Jadi selamat harta, manfaat takaful tu dah jadi harta. Sempurnalah keluarga tu. Jadi tinggalkan. Seorang suami tinggalkan kepada isterinya. Isteri tinggalkan kepada suaminya. Tengok siapa meninggal dunia dululah. Jadi dengan buat sedemikian, waris yang ditinggalkan tadi, penama yang ditinggalkan dapat sempurna. Dia akan gunakan manfaat takaful itu untuk meneruskan kehidupan dan perjalanan lah yang seterusnya. Jadi tak ada terkait dengan hutang. Selamat insya-Allah. Itu dia punya pentingnya, pentingnya. Dia terkandung dalam undang-undang. Duit-duit itulah yang kita digunakan untuk kita nak bayar kerja sekolah. Ya betul. Menyelesaikan hutang pun boleh juga. Boleh juga nak buat kan. Jadi orang kata boleh gunakan daripada manfaat takaful tersebut. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Tadi kalau kita cerita pasal manfaat takaful tu penting sebenarnya, penting untuk orang kita nak meneruskan kehidupan dan sebagainya. Jadi saya juga ada terbaca lagi dalam kata social media kan. Kita punya harta orang Islam ni 90 bilion lebih terbuku. Kan saya tengok lebih 90 bilion tu. Dan ini sebab kan kadang-kadang kita dengar juga ada cerita-cerita yang kata bekas ahli politik dulu kan yang meninggal dunia, harta dia sampai sekarang pun masih jadi orang kata jadi perebutan dan sebagainya. Ini sebab apa sebabnya? Sebab faraid ke sebab tak ada hibah takaful ke macam mana ni? Okey, baik. Jadi kita tadi ceritakan tentang kepentingan hibah takaful. Betul. Kita dah terangkan sebelum itu masalah
terkait dengan faraid. Kita juga ceritakan kekeliruan tentang orang buat hibah harta dan sebagainya. Jadi isu ini sebenarnya isu perancangan harta. Dia panggil wealth and estate planning. Merancang perwarisan. Kita sebenarnya tak tahu bila kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita likulli ummatil ajal, iza jaa ajaluhum fala yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kita tak tahu kan bila kita nak meninggal, tak boleh dicepatkan ataupun dilewatkan walaupun satu saat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup mati. Kita tak tahu. Jadi kita kena menyiapkan perancangan jika berlaku kematian secara tidak terduga. Kisah-kisah kematian tak terduga ni semua kita tahu dah. Jadi salah satu perancangan perwarisan ialah dengan mengambil takaful untuk menyediakan manfaat, dan takaful itu kita hibahkanlah, manfaat takaful itu kita hibahkan. Jadi hibah takaful ini merupakan salah satu daripada alat estate planning. Dia panggil estate planning tool. Jadi kalau kita ni pejuang takaful, sebenarnya kita minta orang ambil takaful dan buat hibah takaful, kita telah menyediakan salah satu alat yang mungkin sangat-sangat bermanfaat. Disebabkan benda ni baru. Dulu orang tak berapa nak faham, orang tak berapa nak arif, tak dipanggil tak ambil cakna, tak peduli, kurangnya awareness. Maka bila kita bercerita tentang perancangan pewarisan, orang menganggap ini nak sediakan apa? Ni nak buat apa? Jadi hukum mati. Sedangkan semua orang tahu meninggal dunia itu wajib. Kan? Wajib. Dia perkara wajib kan. Menyediakan apa benda yang apa ni untuk waris-waris, itu benda sunat. Ada apa ni sunnah Rasul, dia katakan menyediakan, meninggalkan waris-waris kamu kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin meminta-minta. Itu sunat. Tapi wajib sebenarnya bersedia sebab ada ayat Quran yang mengatakan bahawa kalau kamu tinggalkan isteri dan isteri-isteri, hendaklah kamu sediakan makan, pakai, rumah yang cukup, tempat tinggal itu selama 1 tahun tanpa ia perlu keluar meninggalkan rumah. Ini surah Al-Baqarah ayat 240. Jadi para suami sekalian, kan, ini saya pernah gegar satu orang hebat daripada Sweden. Dia orang Islam, Arab, duduk kat Sweden. Dia cakap, have you understood 240? Dia, what? Bila kita baca, kita tadabur surah Al-Baqarah 240, menggigil dia. Dia kata, oh ya Allah, dia kata, apa yang aku sediakan untuk isteriku? Dia daripada Sweden datang Malaysia ni, dia tak ingat tentang, dia tak terfikirkan tentang apa yang disediakan. Ya, kita keluar rumah tinggalkan duit RM100 ni kan, belilah apa. Kalau kita tak balik, kat situ wajib tu. Tanpa isteri tu perlu keluar rumah. Dia tak perlu nak meminta-minta kan. Jadi seorang suami sekarang ni kalau ambil natijah daripada ayat tu 240 surah Al-Baqarah, apa yang aku nak tinggal? Jadi dia boleh mencarung sebulan RM150 untuk meninggalkan RM150,000. Contohnya lah kan, manfaat takaful kepada isterinya. Dan dia hibahkanlah kepada isterinya sahaja. Maka lepaslah dia tanggungjawab yang macam tu. Jadi pejuang takaful, kita nampak kan, ini salah satu daripada alat. Jadi kalau tidak, yang kita tadi dengar cerita orang kata orang
pekan lepas cakap je 90 bilion. Mm-mm. Harta pusaka orang Islam tak Ya, dituntut ya, kata. ha. Saya masih lagi tidak boleh merestui pernyataan tersebut lah. Oh, ya. Sebab punca asalnya yang mengatakan yang sampai kepada 90 bilion ni sebenarnya adalah pernyataan saya pada tahun 2007. Oh, okey. Saya diinterview, saya bagilah maklumat. Saya kata harta pusaka tidak dituntut, terbiar, tak ada tahu apanya kesannya. Masa tu 2007, 40 bilion. 40 bilion. Bulan di Disember ke bulan Januari 2007. 2007. Jadi muka surat depan keluar tu. 40 bilion tidak dituntut. Oh. Jadi berikutnya orang pakai congak lah. Yalah. Setahun kemudian 42. Ingat meningkat. Kemudian orang juga keliru tentang bilion ini. Sebab ada satu agensi yang menguruskan duit bilion yang tidak dituntut. Yalah. Namanya wang tidak dituntut. Ya. Pendaftar wang tidak dituntut. Unclaimed money, Registrar of Unclaimed Money. Di Registrar of Unclaimed Money, masa saya bercakap tahun 2007 tu, kira 20 tahun yang lalu tu, hanya ada 1.5 bilion. Okey. Sekarang ini tahun 2026 sudah ada 13 bilion. Jadi kalau kita nak ikutkan graf tu apa semua, mungkin ada sedikit kekeliruan. Mana satu yang bilionnya? Ya, 13. Okey, 13 ke 90 ke, sebab sandaran saya untuk 40 bilion masa tu adalah 38 bilion nilai harta tanah Malay Reserve. I see. Jadi 38 Malay Reserve tidak dituntut, 1.5 bilion wang tidak dituntut, dan 70 milion duit dekat sekian-sekian mana-mana tu jadilah jadi 40 bilion. Siapa juga yang selepas itu kata 65 bilion, 70 bilion, tidak ada data yang lengkap, bukti yang jelas menunjukkan figure tersebut, jumlah tersebut. Jadi katalah 90 bilion. Sebenarnya sebelum tu ada orang kata 70 bilion. Selepas itu kata 70 bilion juga. Jadi sebelum dan selepas 70, tengah-tengah 90. Sebelum tu 65. Jadi mana satu yang betul? Faham. Sebut je. Jadi main sebut saja, jadi orang keliru. Yang saya nak maksudkan ialah harta pusaka bukan sahaja orang Islam. Harta pusaka bukan Islam. Harta pusaka di negara kita, harta pusaka di negara luar, di mana-mana, seluruh dunia pun ada orang tinggalkan pusaka. Betul. Memang ada masalah perwarisan. Bagi mengelakkan masalah ini berterus-terusan, orang kena buat perancangan. Jadi disediakan salah satu wadah alat bekas untuk mengelakkan harta pusaka daripada menjadi masalah. Banyak lagi, kita ada hibah takaful. Pejuang takaful faham hibah takaful ni you boleh kaitkan juga dengan hibah harta. Bolehlah saya bantu kalau ada rumah nak hibahkan. Yalah. Bagilah sekarang ada stamp duty pengecualian misalnya. Boleh terus bahagi pada siapa yang dikehendaki. Jadi benda ni, wadah ni ada macam-macam wadah, ada macam-macam mangkuk, ada macam-macam alat, macam-macam bekas. Jadi pejuang takaful kena concentrate, kena menjurus betul-betul tentang keutamaan, kelebihan hibah takaful. Baik. Cerita pasal 90 bilion tu sebenarnya okey lah. Macam tu lah maksud dia kan. Okey, faham. Nak tunjukkan kesusahan kan.
Jadi tadi kalau macam kita cerita kepentingan hibah takaful, kenapa kena ada hibah takaful. Kalau kata ada dalam kita punya podcast ni kan, mungkin ada kalangan-kalangan bakal klien ataupun yang prospek. orang berminat, prospek lah yang berminat nak ambil hibah takaful untuk diorang kan. Jadi dia orang nak ke mana dia orang nak pergi cari tu? Baik. InsyaAllah kalau ada bersama kita ni prospek-prospek seperti yang tadi saya sebutkan. Ini hibah takaful ni salah satu wadah, salah satu alat. Saya harap saya dah terangkanlah kepentingannya. Jadi bila pejuang takaful terangkan, tuan, puan, gunakanlah wadah ni. Jadi kita kena terima dengan hati yang terbuka lah. Jangan kita start ni apa beza, dengar dulu. Jadi pejuang-pejuang takaful ni dia sebenarnya kalau tidak macam disanggah-sanggah, tidak dia bolehlah terang kan, tapi bila dia dah start panik, dia dah kadang-kadang hilang punca pula kan. Tapi kalau saya boleh bantu tuan-tuan perempuan, saya bantu pejuang takaful, kita kena faham ini ada wadah ini sungguh istimewa, ini yang paling murah, yang paling mudah. Kalau kita nak hibahkan harta, rumah kita misalnya, rumah tu mesti dah kita punya. Kita nak hibahkan kereta mesti dah habis bayar. Rumah kena dah habis bayar. Nak hibahkan barang kemas, kita kena ada lah. Kita nak hibahkan amanah saham misalnya, kita kena ada lah. Sekarang ini hibah takaful. Kita tak ada takaful tu. Sebab tu kita kena mencarung menjadi peserta takaful. Ingat tadi pantun saya kan, ambil takaful, buatlah hibah. Jadi kita kena ambil takaful dulu. Betul. Kita kena dengar confirmkan berapa yang sesuai. Misalnya kalau kita memerlukan perlindungan yang tertentu, kita sahaja yang tahu tentang keperluan keluarga kita. Kita sahaja yang faham. Saya boleh pause sejenak. Saya cerita tentang satu peristiwa yang terkesan pada diri saya lah. Saya keluar live TV3. TV3 tahun sudah lah. Selepas beberapa tahun, dekat 15 tahun tak keluar TV, keluar balik TV, cerita tentang hibah takaful. Satu orang balu ni, dia bagi tahu kepada audience Malaysia hari ini. Pada waktu itu saya dengar, saya nak sampaikanlah kepentingannya, tapi balu ni tunjukkan masa ejen pejuang takaful terangkan pada dia, suami dia kata kita kena ambil lah, kita kena ambil dia ni. Dia masih lagi rasa tak perlu. Jadi suami dia kata tak apalah, kita ambil perlindungan untuk ni yang kita mampu milik. 50,000 je. Dia kata okeylah, kita lindungi 50,000. Jadi buat. Sebagai permulaan dimulakan dengan 50,000 yang paling murah sekali lah, paling mudah sekali. 3 bulan kemudian, selepas mencarum selama 3 bulan, suaminya meninggal dunia, tuan-tuan dan puan. Meninggal. Dan ini yang kita kata keistimewaannya, sebab dia telah hibahkan manfaat 50,000 tu kepada isterinya. Dalam masa 2-3 minggu, isterinya dapat duit. Balunya tak perlu. Jadi bila dapat, balunya pun tanya, apa nak digunakan duit ni? Dalam banyak-banyak ni, apa keutamaan dia nak guna? Jadi balu ni beritahu kepada khalayak dalam rancangan tu, dia selesaikan hutang kereta. Sewa beli kereta tu kan, al-ijarah tu kan, dia selesaikan itu dulu. Dia selesaikan hutang tu, cukup-cukup untuk selesaikan hutang kereta. Kenapa? Kerana dia berpendapat, balu ni berpendapat, kereta itu suatu perkara, benda yang wajib dia ada, tanpa perlu bersusah payah nak bayar. Kan? Jadi dia selesaikan tu, milik dia sempurna kereta tu. Jadi di sini tuan-tuan, saya dengar pun saya kagum. Saya kata, maksudnya hanya suaminya, kemudian balunya yang faham kepentingan wang tersebut, manfaat takaful tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena fikir tentang tu lah. Misalnya keperluan anak sekolah, rumah,
Kan? Yes, Macam yes. benda kan? Ada keperluan anak, ada yang lebih memerlukan, istimewa dan sebagainya. Jadi hanya kita yang tahu. Berbincanglah dengan pejuang takaful. Yalah. Apa produk yang sesuai. Bila kita dah wajibkan diri kita, maksudnya tiap-tiap bulan kita akan mencarumkan sekian banyak. Berdisiplin. Dan itu yang saya kata, ambil takaful. Buatlah hibah, kena buat penamaan hibah tu. Dia tak ada kena bayar apa-apa. Sama je kan. Dia satu borang yang mudah, namakan Tik siapa. je, kan? Tik je, namakan. Apa ni pejuang takaful tu akan jadi saksi. Jadi kita namakan balu kita, pasangan kita. Nanti bila dia jadi balu, duit tu terus dibayar kepadanya. Tuan-tuan dan perempuan, ni saya nak bagi tahu berdasarkan pengalaman saya, manfaat takaful ini yang telah dihibahkan dibayar dalam tempoh seminggu ada. Seminggu? Ada. Ada seminggu. 4 hari ada. Uish. 1 hari pun boleh. Ya. Kalau borangnya lengkap dan sebagainya. Itu sebab bila buat hibah takaful ni dia sangat mudah dan dia sangat cepat. Betul. Untuk dinikmati manfaat itu oleh penerima hibah. Jadi prospek luar sana tu bila orang cerita tentang ambil takaful ni, akur, faham, nilai. Yalah. Keutamaan kita tentang persediaan untuk menghadapi saat-saat di mana kita tiada lagi. Dia bukan, kan orang dia kata ni peribahasanya, bukan untuk kita. Yalah. Apa yang kita simpan ini bukan untuk kita. Dia adalah manfaat yang akan disampaikan kepada waris kita, siapa yang kita nak ajatkan. Ada satu kata-kata hikmah lah yang saya pegang sampai sekarang. Saidina Ali karamallahu wajhah kata, dia kalaupun kita tahu besok kita nak mati, hari ini kita masih lagi boleh menanam satu benih kurma. Maksudnya kalau kita dah tahu pun, hari ini kalau sempat kita tanam je. Sebab yang kita tanam itu bukan untuk kita. Kan? Jadi itu hari musim panas, sibuk dekat Malaysia ni, panas. Ada orang tanam 20 tahun pohon kurma, disebabkan cuaca yang panas, tumbuh buah. Kan? Selepas 20 tahun. Jadi begitulah juga kita. Kita tanam untuk kegunaan orang selepas kita tiada, bukan untuk kita. Jadi prospek dan pejuang takaful kena faham lah ni. Kena visualize. Kan? It is not about you. It is about the family who's gonna be around when you are not here. Jadi kalau nak tanya kan, macam mungkin ada kalangan kita punya prospek juga tanya, yang hibah takaful untuk orang yang macam mana? Siapa yang sesuai? Maksudnya orang yang mungkin single income, pemenang roti breadwinner, ataupun mungkin orang yang macam income tinggi sahaja atau income rendah sahaja ke, macam mana? Orang macam mana yang sesuai? Wadah ini, alat ini dia boleh diguna pakai oleh semua level. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, kita pernah sediakan takaful untuk billionaire. Billionaire, hartanya berbilion. Berbilion hartanya. Kalau meninggal dunia, waris-waris dia miskin ke? Tak miskin. Tapi still buat juga. Still dia buat juga. Sebab apa? Sebab yang dia lindungi adalah kos untuk menguruskan harta yang bakal ditinggalkan. Berbilion tadi tu. Yang berbilion yang ditinggalkan. Macam tu. Jadi dianggarkan dia akan memerlukan kos untuk menyelesaikan ni pada peringkat awal lebih kurang 10 juta. Tak perlulah ambil daripada harta dia yang berbilion tu. Dia simpan lah, Jadi dia simpan lebih kurang 30,000 sebulan. 30,000 sebulan. Dia billionaire kan. Dia simpan 30,000 sebulan supaya kalau apa-apa terjadi pada dia, ada perlindungan sebanyak 10 juta. Nah, kita buanglah 0,000 tu banyak sebab kita bukan billionaire. Kita adalah orang yang selalu pergi pasar raya bilion saja. Kan? Kalau begitu, kita boleh kira berapa perlindungan yang kita perlukan. Jadi semuanya tergantung pada
kita yang tahu kan macam mana nak lindungi. Jadi saya tadi bagi kisah orang ambil takaful 50,000 dengan orang ambil takaful 10 juta. Betul. Yang lain-lain tu di antaranya lah. Umpamanya saya ambil perlindungan untuk 350,000. Misalnya isteri saya ambil perlindungan untuk 150,000. Jadi kita simpan lah. Manfaat tu kita dah tahu. Kita namakan siapa yang akan dapat. Dalam saya bagi contoh tuan-tuan puan, dalam kes apa ni saya misalnya, saya namakan anak lelaki saya satu bahagian, tapi anak perempuan saya yang seorang tengah saya bagi 2 bahagian. Jadi kan tadi kita cerita tentang faraid tu kan. Kalau ikut hukum faraid terbalik kan. Anak perempuan satu bahagian, anak lelaki 2 bahagian. Tapi sebab ini hibah takaful, dia tak ada kena-mengena dengan faraid. Boleh letak lah. Saya letak lah, tak ada kena-mengena dengan pusaka saya. Saya letak anak perempuan saya 2 bahagian. Pasal melebihkan anak perempuan tu antara sunnahnya yang digalakkan. Kita terlupa tu. Kan? Jadi tuan-tuan sendiri tahu, tuan-tuan dan perempuan bincang, suami isteri bincang dengan pejuang takaful, dapatkan dipanggil solution dia. Apa yang kita hajat, mana solution dia. Itu solution dia, kita pun bergerak ke arah tu. Tak kira lah di mana level pendapatan kita, apa kedudukan kita, Datuk, Tan Sri dan sebagainya. Masih masalah hari ni punya topik kan. Dia topik berat tapi jadi ringan tau. InsyaAllah kita kan santai-santai saja. Harap-harap sampailah kepada tuan-tuan dan perempuan. Santai tapi sampai itu insyaAllah. yang penting. Topik berat macam faraid ni pun kita boleh, orang kata boleh simbang-simbang macam InsyaAllah, ni. insyaAllah. Faraid, takaful. Kita jadi cerita dekat sini nak tak nak sekarang ni kalau ada kesedaran, tolonglah kita pergi jumpa sama mana pejuang-pejuang takaful. Pergilah orang kata consult berapa yang diperlukan untuk you punya perlindungan sendiri. Betul. Baik, jadi orang kata banyak benda ni. Saya rasa kalau yang pendengar podcast kita ni, lepas ni kalau kita nak buat, orang kata apa, nak promote takaful ni, dah ada idea-idea tadi. InsyaAllah. Kan, idea tu banyak dah ada. Jangan orang kata jangan rasa apa kata tak ada bulat dah. Semua dah bulat dah, kita bagi dah. InsyaAllah gunakan sebagai orang kata panduan untuk bila jumpa klien nanti. Baik, itu cerita pasal topik episod kali ni kan, episod 3 faraid dan takaful dan sebagainya, dan wasiat dan sebagainya. Tapi minggu depan, episod depan kita nak cerita pasal apa? Apa beza takaful dengan insurans? Macam sama aje kan? Sama tapi tak serupa ke? Kan? Itu lagi penting tu. Sebab orang kata ada juga saya cakap ejen-ejen kan dengar, alah lebih kurang sama je kan? Lebih kurang sama je kan? Dia tak boleh lebih kurang sama. Tak boleh kurang sama. Itu je, simpan dulu je. Kita cerita-cerita tu kita simpan untuk episod seterusnya. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau kita berminat lagi dengan kita punya orang kata podcast ni, jangan lupa subscribe. Komen lah, bagilah like, share sikit, bagi ramai sikit pendengar-pendengar kita. InsyaAllah itu sahaja daripada saya, daripada kami semua, dan jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.